Hai, Assalamualaikum. Morning. Okay, hari ni adalah 13 Mac. Okay, this is a birthday vlog. Birthday vlog. Okay, aku tak tahulah hari ni buat apa, makan apa ke aku tak tahu. Aku tak kisah pun. Aku birthday, tak kisah pun orang tak wish. Tapi kalau orang wish tu aku hargai lah. Tapi kalau orang tak wish, aku tak rasa kecil hati pun, sebab aku sejenis pun lupa birthday orang. So aku tak expect, aku takkan letak high expectation yang orang akan wish birthday aku, sebab aku pun tak ingat birthday orang. So fair lah kan. So aku tak kecil hati lah orang tak ingat birthday aku. Okay, tapi hari ni okay, dimulaikan lah kan. Hari ni hari ni adalah birthday aku. Hari bekerja, hari Khamis. Ada lawatan tapak tau. Okay, ada lawatan tapak. Bila ada lawatan tapak, aku pergilah. Sebab dia pukul 10 pagi. Aku gerak awal tau, 8.30. Sebab aku takut jam. Memang nak pergi ke dari Pasir Gudang ni memang jam pun. Oh, salah kanan. Okay, sorry. Lepas tu, sabar sekejap Aku tengah dekat tepi light. Lepas tu, aku cakap pergi awal lah weh. Lepas tu aku siap make up. Kau tahu tak, aku selalu kalau pergi office, aku jarang make up. Sebab apa? Sebab aku malas lah. Jadi aku lawatan tapak, jumpa orang, aku kenalah bersiap sikit at least. Dan mood aku hari ni baik lah, sebab birthday aku kan. So aku make up lah. Aku meriah sikit lah make up. Lagi pula ada lawatan tapak. Maksudnya site visit tender. Sekali aku gerak 8.30. Sebab 8.30 lawatan tapak ni pukul 10 pagi. Dia basically 45 minit je. Tapi kalau banyak kali terjam, dia lama lah tau. So aku gerak lah awal sampailah 9.30. Aku cakap okey lah, sedang elok lah sampai 9.30 ni. Lagi setengah jam tu okey lah kan. Lepas tu aku sampai, kata kat MRSM Johor tau. Lepas aku sampai, guard tu cakap, kejap lapor diri dulu, lepas tu nanti saya call orang tu. Lepas tu dia call, lepas tu orang tu cakap postpone sebenarnya. Kau tak postpone? Kedua maksudnya? Okay, straight. Postpone, kau tahu tak? Ya Allah, geramnya aku. Dia kata kena tengok dekat sistem. Masalahnya, benda alat tu, orang akan tengok kat sistem bila kau nak beli je. Faham tak? Dia dah keluarkan iklan hari tu. Hari ni kau boleh nak postpone. Manalah aku tahu kau postpone. Alamak, geram ni kita. Sebab daripada office aku nak pergi sini jauh kan. Nak dekat sejam, 45 minit, sejam macam gitu. So geram, kau tahu tak? Tapi it's not a bad day. Sebab dia membuang masa aku je sebenarnya. Geram pula aku. Aku dah datang jauh-jauh siap minyak siut. Tak apalah, aku pelik je lah nanti. Baiknya. Oh, aku nak tunjuk sesuatu ke? Aku sebenarnya tunggu sesuatu. Tunggu kejap lagi aku tunjuk, okay? Aku dapat hadiah daripada mak aku. Dia bagi awal gila. Aku bagi emas. Aku tak suka emas tau. Tapi mak kata, tak apalah, beli satu. Tak apa, ibu belikan. Bagi ibu. Dia tanya, birthday kau bila 13 hari 3 kan? Hari Khamis ni. Hari lepas tu ada tanya. Lepas tu dia ambil cincin dia. Cuba try. Kenapa? Tak nak. Aku tak suka emas. Lately ni boleh lah. Aku suka juga pakai perhiasan macam cincin ke, yang silver, rantai aku pakai. Tapi sebelum ni aku tak suka tau pakai perhiasan yang macam rantai, macam cincin, gelang. Aku tak suka. Padahal aku pakai jam je. Tapi emas aku memang tak suka. Bagi aku warna kuning, aku suka warna kuning. Tapi aku tak suka warna kuning gold emas tu. Faham tak? So, mak kata tak apalah, ibu belikan untuk birthday. Lepas tu, dia belikan dah semalam
awal kan. Hari 13 malam lepas buka dia kata jom pergi tengok. Pergi lah. Lepas tu saya dapatlah hadiah awal. Tak buka. Tada! Tag pun tak buka lagi. Ni. Cantik weh. Sekejap tunjuk. Nampak tak? Ni design. Okay, orang kena tunjuk. Design ni macam ni. Cantik weh. Cincin belah rotan. Cantik kan? Masa dia suruh try dia punya cincin tu, dia kata saya nak beli cincin birthday. Lepas tu aku cakap, tak nak lah cincin. Bukan pakai pun. Baik beli gold coin gold bar. Lepas tu dia kata, aku cakap, aku ingat aku banyak duit nak beli gold coin. Mahal Yelah, ni cincin belah rotan tau. Aku pakai lah Mak kata pakai lah, mak kata. Simpan je pakai. So saya pakai. Rasa macam tua. Tak ni nak kau memang dah tua. Kau tahu tak umur kau tu dah 30 lebih. Kau tak? Kau memang dah tua. Saiz aku adalah 20. 21 pakai dia macam boleh 21. Tapi dia takut loose, takut jatuh. Ada yang saiz 19 cantik. Try pakai boleh. Tapi macam bukan terlalu ketat. Takut nanti susah nak buka bila kalau macam tangan gemuk sikit ke. So aku belilah saiz 20. Besar juga saiz aku. Saiz 20. Masa macam dilama pula. Nampak tu. Weh, cincin belah rotan aku. First time ada cincin emas tau. Weh, sekekok pula. Sekekok. Okay, biar je lah pakai. So, dah aku nak balik office aku. Bye. So hari ni sebabkan birthday saya, so buka hari ni adalah nasi Arab. Itu je lah video untuk birthday vlog kali ni. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.